Bayangkan kau jalan sorang-sorang tengah malam. Tiba-tiba nampak seseorang berdiri tepi jalan. Dia tinggi, kurus, pakai baju kemas, tapi cara dia berdiri pelik. Kepala sengit sikit dan yang paling menakutkan, dia senyum. Bukan senyum biasa. Senyum dia lebar sangat, sampai macam tak natural. Muka dia tak berkelip. Mata bulat pandang tepat kat kau. Kau jalan laju, dia pun mula gerak. Tapi bukan jalan biasa, macam menari, kaki seret, tangan kaku. Senyum dia tak hilang langsung. Bila kau mula lari, baru dia kejar. Tanpa suara, tapi makin lama makin dekat. Ramai orang kat UX pernah jumpa makhluk ni, diorang panggil The Smiling Man. Tapi ada juga cerita, dia pernah muncul kat kawasan sunyi kat KL tengah malam. Dekat kawasan flat lama. Kalau kau terserempak, jangan tengok mata dia. Jangan tegur. Dan jangan berhenti jalan. Sebab bila kau berhenti, dia mula bergerak.